Korang pernah dengar tak orang tua pesan kalau perempuan tengah datang bulan, jangan sesekali masuk hutan? Ini kisah benar Z, seorang pendaki tegar yang degil langgar pantang larang tu sampai dia hilang dari dunia nyata. Satu petang pukul 4.30, Z dengan dua kawan ofis dia, Yen dan Jah, pergi hiking kat Bukit SB. Tempat ni memang pot riadah yang famous. Silapnya hari tu, Z tengah period. Dia ingat benda tu remeh je sebab trail ni dia dah biasa sangat lalu, lagipun petang tu ramai gila orang. Masa mendaki dari Bukit 1 ke Bukit 4, semua okey. Tapi sebelum masuk ke Bukit 5, tiba-tiba perut Z memulas teruk dan kepala dia pening macam nak pitam. Sebab tak tahan sakit, Z suruh kawan-kawan dia teruskan pendakian dan dia nak patah balik turun sorang-sorang. Kawan-kawan dia pada mulanya risau, tapi sebab Z berkeras dan kawasan tu masih ada orang,